Siapa yang suka tidur lepas sahur, tengok video ni sampai habis. Okey? Korang tahu tak, kalau korang tidur lepas sahur, benda ni boleh menjadi kesan negatif untuk tubuh badan korang. Antaranya ialah insya-Allah korang akan kena gangguan pencernaan. Sakit tu. Sebab kalau korang nak tahu, tidur lepas makan ni boleh menyebabkan asid perut korang naik ke esofagus kerana posisi baring. Sejak bila aku pandai sains ni. Sebab tu lah kadang-kadang ulu hati kita pedih. Sebab banyak sangat tidur lepas makan. Belum campur kembung perut lagi, lepas tu rasa tak selesa lagi. Sakit. So macam mana nak atasi benda ni? Tenang je. So nak elakkan tidur lepas sahur ni ataupun tidur lepas makan ni, korang buatlah aktiviti membaca ke, scroll sikit media sosial ke, lagi bagus baca Quran, mandi ke, solat tahajud ke, atau nak mudah, korang boleh try kopi Arabica Habatus Sauda ni. Korang minum benda ni, insya-Allah akan bagi tenaga yang lebih lama, segar sebelum subuh, sebab dalam ni ada ashwagandha, ada Habatus Sauda, ada halibara, ada kurma. Ambil kau. Kalau nak order, tekan beg kuning sekarang.